Assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi hari ni dan kali ni aku nak tunjuk dengan korang kita ada masalah mesin basuh. Mesin basuh ni masalah dia apa dia? Mesin basuh ni air dia tak nak buang. Nampak ni. Okey, tak nak buang air. Kita try buang air dia. Cara nak buang air, kita masuk dalam mode spin. Lepas tu kita tekan start lah. Macam termenung je, macam tak ada bunyi apa. Tak bergerak. Macam kat situ juga. Airnya tak boleh nak buang lah. Jadi kita cuba check dulu apa masalah dia. Kenapa dia tak nak buang air. Pusingkan mesin basuh ni, tengok bawah tu ada apa. Okey. Kita buka kabel belakang ni, nak tengok dia punya motor air buang tu dia boleh bergerak tak? Boleh berfungsi ke tak? Oh, dia ada motor kat situ. Dia ada motor. Motor untuk buka tutup injap. Ni nama dia Pak Rashid. Pak Rashid. Oh, okey Rashid Hari ni kita buat part time ya. Happy. So kita nak check, kita onkan switch. Okey. Tukar mode spin balik. Okey. Lepas tu cuba tengok bahagian motor air buang. So apa yang kita jumpa? Kabelnya patut sini ada kabel menarik benda ni. Kabel dia tak ada. Kabel dia tak ada. Tapi sebelum-sebelum ni boleh je. Mungkin kabel tu dah terputus. Ya. Dah ikut sekali pusing kabel macam terputus. Oh. Tengok ada terjatuh ke. Kita orang dapat dia memang putus lah. Jadi kabel tu tak ada jual je. Kabel tu tak ada jual. Dia memang kena tukar satu set motor tu. Okay. Okay. Ini sepatutnya ni motor air buang. Motor air buang. Motor yang menarik injap ni. Motor nampak dia kat sini ada bunyi air. Dia saya tarik, dia ada keluar air. Ya. Jadi dia perlukan kabel. Kabel motor ni akan tarik kabel tu, dia akan gerakkan injap ni untuk buka air. Buat air ni. Jadi sekarang ni kabel ni tak ada. Sepatutnya ada kabel kat situ. Sepatutnya ada kabel. Nampak ni, ada kabel ni Putus. Kabel ni dah terputus. Kabel nak kena tukar motor barulah. Sebab dia tak ada jual kabel ni saja. Kabel ni kalau cari yang second pun dia ada panjang pendek, dia tak semua sama. Dia akan menarik kabel ni, dia akan pusing, menarik. Lepas tu nanti waf ni akan bergerak. Banyak kes yang putus-putus macam ni. Kebanyakan yang masalah yang gunakan kabel ni memang akan selalu putus lah. Tapi bukannya dalam masa pendek lah. Biasa dia makan masa yang lama tu. Kabel ni tak ada jual. Ni memang nak kena beli satu set macam ni. Kalau nak beli satu set ni memang mahal lah. Ni korang ada yang second hand. Yang ni jenama Samsung punya lah. Jenama Samsung. Jadi kabel ni kita boleh masukkan ke sini. Kabel ni kita ambil, masukkan ke sini, pindahkan dia. Ini second hand punya barang lah. Tapi kebetulan kabel dia sama, boleh pakai. Okay. Okey, dah siap pasang. Test dulu. Okey, on. Okay, kita buat macam tadi, mode spin tadi tu. Press spin. Okey, dah spin. Okey, kita tengok bawah. Buka lampu. Okey. Okey, tengok dekat motor tadi. Nampak tak dia menarik? Bila dah tarik macam sini, barulah. Okey. Alhamdulillah, selesai satu mesin basuh. So mesin basuh dah okey lah InsyaAllah dah okey dah ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. On, start. Okey, air dah masuk kan. Air dah ada. Nampak? Ni tak nampak. Start. Cuba dengar. Ada air dalam tu kan? Okay. Lepas tu kita buat mode kat spin sini. Okay, spin 10 minit, kita tekan start. So air kat dalam ni dah dapat dikeluarkan. So kita masalah alhamdulillah hari ni settle. Alhamdulillah. Okey. So macam mana kalau kita nak ada masalah mesin basuh ke peta ais ke kan?
kita orang memang buat servis dari lokasi ke lokasi lah. Kita orang memang tak ada bawa balik untuk repair dan hantar balik, tak ada dah. Mungkin kita orang kena keluar sekejap beli barang, baru kita orang datang untuk repair balik. Okay, jadi nak contact saya, boleh contact kat sini. Cover kawasan mana? Okay, kita orang cover satu Selangor dengan Kuala Lumpur lah. Mana-mana kita orang pergi. Luar Selangor pun boleh, cuma upah datang nanti jadi mahal lah nanti. Gitu. Okey, terima kasih. Ni dah spin dah. Air dah tak ada dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah settle. Okey guys, jumpa lagi. Okay. Bye bye. Assalamualaikum. Bukti hadir. Senang lepas ni.